Saya sama sekali tidak pernah terfikir dan tidak pernah menduga bagaimana Ahli Parlimen Langkawi Yang Berhormat Saudara Insinyur Nawawi Ahmad boleh mengaitkan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Malaysian Official No. 1. Dalam laporan DOJ Amerika Syarikat jelas menyatakan, memberikan bayangan kepada watak DOJ ini, menggambarkan DOJ ini ialah orang yang menerima 681 juta USD, lebih kurang 2.6 bilion, masuk ke dalam akaunnya di M-Bank di Kuala Lumpur. DOJ juga digambarkan seorang yang sangat berkuasa, punya kuasa langsung terhadap perjalanan 1MDB dan mempunyai kaitan keluarga dengan Riza Aziz, salah seorang yang dinamakan dalam laporan DOJ. Dengan bayangan yang macam itu, saya tidak pernah terfikir sama sekali Nawi boleh mengaitkan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Malaysian Official No. 1. Perkataan official tu sendiri bukan menggambarkan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Official tu makna dia pegawai, mudah untuk kita faham. Takkanlah dia sebodoh itu tak boleh nak faham. Cukuplah dengan kebodohan Insinyur Idris Harun. Pasal apa kebodohan Insinyur Idris Harun ni belum lagi reda, telah ditambah pula lagi kebodohan ni menunjukkan betapa UMNO ni dangkal oleh Insinyur Nawawi Ahmad. Saya cabar UMNO dan Barisan Nasional, kalau dia betul-betul mendukung prinsip Raja Berperlembagaan pada Fasal 3, pada Fasal 3 Perlembagaan UMNO, Fasal 3.2, mendukung dan mempertahankan perlembagaan negara, perlembagaan negeri-negeri dan raja berperlembagaan. Kalau UMNO masih berpegang kuat kepada perlembagaan dia sendiri, maka pada pilihan raya yang akan datang, UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh lagi mencalonkan Nawawi Ahmad di Langkawi. Dan juga kalau UMNO punya maruah dan harga diri, Insinyur Nawawi Ahmad ini mestilah diheret ke jawatan kuasa disiplin kerana telah menghina batang tubuh Yang di-Pertuan Agong. Dia orang Kedah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim ialah Sultan bagi negeri Kedah. Jadi seolah-olah dia digunakan oleh UMNO untuk memberikan gambaran buruk terhadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya minta UMNO Barisan Nasional jangan lagi berselindung. Najib kalau dia faham tentang prinsip Raja Berperlembagaan, dia tidak boleh sama sekali mengaitkan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dalam isu 1MDB yang syarat dengan pelbagai skandal yang mengguncang dunia pada hari ini. Yang saya menjadi hairan ni, Najib diam seribu bahasa. Pasal apa dia diam? Dia sebagai pemimpin UMNO, sebagai Presiden UMNO, sebagai Perdana Menteri, pengurusi Barisan Nasional, dia perlu menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa dia berasa kesal dengan tindakan yang dibuat oleh, kenyataan yang dikeluarkan oleh Nawawi Ahmad, Ahli Parlimen Langkawi ini, dan memberitahu Yang di-Pertuan Agong apa tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi membuktikan tidak ada plot dalam UMNO. Dia kena pecat Nawawi Ahmad, dia kena singkirkan Nawawi Ahmad daripada UMNO, dan juga dia kena tutup peluang Nawawi Ahmad untuk bertanding pada pilihan raya yang akan datang. Yang dia diam seribu bahasa ni pasal apa? Dia tak dengar ke? Berkokok satu negara sekarang ni, nama agung dicemar, dia sembah taat setia setiap tahun. Buktikan yang dia taat dan setia kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, bukan duduk diam diri.